Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kumpulan 9, saya akan membentangkan berkenaan teknologi vaksin mRNA serta beberapa isu etika yang berkaitan dengannya. Secara umumnya, vaksin memainkan peranan yang penting dalam mencegah penyakit berjangkit dan melindungi kesihatan masyarakat. Salah satu teknologi moden yang digunakan ialah vaksin mRNA. Teknologi ini menggunakan arahan genetik untuk menghasilkan protein virus tertentu bagi merangsang sistem imun badan supaya dapat mengenal dan melawan penyakit berjangkit. Vaksin mRNA mula digunakan secara meluas ketika pandemik COVID-19 yang lalu melalui vaksin seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna. Penggunaannya membantu mengurangkan kadar jangkitan serta kesan yang serius akibat wabak tersebut. Antara kelebihan teknologi vaksin mRNA ini ialah ia tidak mengandungi virus hidup dan menjadikannya lebih selamat dan kurang berisiko yang menyebabkan jangkitan. Selain itu, tahap toksik vaksin ini juga lebih rendah dan proses penghasilannya lebih cepat serta fleksibel berbanding vaksin tradisional yang lain. Walau bagaimanapun, teknologi ini turut menimbulkan beberapa isu etika seperti persoalan keselamatan jangka masa panjang, hak autonomi individu dalam membuat pilihan, isu keadilan dalam akses vaksin serta pandangan agama terhadap penggunaan teknologi moden dalam bidang perubatan. Seterusnya, mari kita lihat kepada bahagian perbincangan yang merangkumi jadual ethical matrix yang menggambarkan gambaran secara keseluruhan. Pada bahagian jadual ini juga, terdapatnya 4 pihak berkepentingan utama iaitu kerajaan, saintis, industri farmaceutical dan juga pengguna. Pada masa yang sama, 4 dimensi etika teras dipaparkan bagi memberikan gambaran holistik tentang peran masing-masing iaitu kesejahteraan, autonomi, keadilan dan juga perspektif agama. Analisis pihak pertama iaitu kerajaan. Pihak kerajaan melaksanakan program vaksinasi bagi melindungi kesihatan rakyat daripada penyakit berjangkit seperti COVID-19. Dengan vaksinasi, kadar jangkitan dan kematian dapat dikurangkan serta sistem kesihatan negara dapat dikawal dengan lebih baik. Seterusnya adalah autonomi. Walaupun kerajaan menggalakkan pengambilan vaksin, rakyat masih diberikan kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Oleh itu, kerajaan perlu menyampaikan maklumat yang jelas dan telus supaya masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan konsep, informed consent atau persetujuan termaklum. Seterusnya adalah keadilan. Kerajaan juga bertanggungjawab memastikan pengagihan vaksin dilakukan secara adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira status ekonomi ataupun lokasi. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, petugas kesihatan dan golongan berpendapatan rendah perlu diberikan keutamaan. Yang terakhir sekali, berkenaan dengan perspektif agama. Dari sudut agama, usaha vaksinasi selari dengan maqasid syariah iaitu menjaga nyawa ataupun hifzu an-nafs. Namun begitu, kerajaan juga perlu memastikan isu halal perlu diberi keutamaan di samping keselamatan dan kandungan vaksin diberi perhatian agar masyarakat Islam yakin terhadap penggunaan vaksin itu sendiri. Seterusnya, beralih pula kepada analisis pihak kedua yang memfokuskan kepada golongan saintis. Dalam konteks pembangunan vaksin, golongan saintis memikul tanggungjawab yang amat besar berdasarkan 4 aspek utama. Pertama sekali iaitu berkenaan dengan aspek kesejahteraan. Dari sudut ini, saintis telah berjaya menghasilkan inovasi yang luar biasa seperti teknologi vaksin mRNA demi membantu keselamatan masyarakat global. Impak positif ini sekaligus membolehkan mereka mendapat pengiktirafan global dalam bidang sains atas sumbangan yang telah diberikan. Seterusnya adalah autonomi. Dalam aspek ini, secara idealnya, golongan saintis haruslah bebas menjalankan penyelidikan dan pembangunan vaksin tanpa sebarang gangguan. Walau bagaimanapun, realitinya mereka sering berdepan dengan tekanan masa yang hebat untuk mempercepatkan penghasilan vaksin, terutamanya ketika situasi kritikal seperti musim pandemik. Dalam aspek yang seterusnya pula adalah keadilan. Keadilan di sini peranan saintis bukan sekadar mencipta, malah mereka bertanggungjawab untuk berkongsi teknologi dan ilmu yang ada dengan negara-negara membangun. Usaha murni ini amat penting bagi membantu meningkatkan akses vaksin secara saksama, sejagat dan meluas ke seluruh dunia. Aspek keempat pula adalah perspektif agama iaitu golongan saintis sentiasa peka untuk memastikan kandungan vaksin yang dihasilkan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Mereka sedia upaya perlu mengelakkan penggunaan bahan-bahan terlalang, bahan-bahan haram atau yang memudaratkan demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Seterusnya pula adalah berkenaan analisis yang ketiga iaitu melibatkan industri farmaceutical. Pertamanya daripada sudut kesejahteraan, industri ini memainkan peranan yang kritikal dalam menghasilkan vaksin mRNA. Hal ini kerana perlu dihasilkan dalam tempoh masa yang pantas demi mengawal penularan pandemik. Usaha ini secara langsung membantu masyarakat
untuk kembali kepada kehidupan normal. Kedua, daripada aspek autonomi, pihak industri farmaseutical mempunyai hak yang sah terhadap penyelidikan dan harta intelek vaksin yang mereka bangunkan. Walau bagaimanapun, hak ini datang dengan tanggungjawab yang besar di mana mereka perlu memastikan ketelusan data serta keselamatan vaksin kepada masyarakat umum. Seterusnya melibatkan keadilan yang mana dalam aspek keadilan ini antara cabaran terbesar adalah isu ketidaksamaan akses vaksin antara negara maju dan negara membangun. Oleh itu, amat penting untuk pihak industri dan badan dunia memastikan pengagihan vaksin dilakukan secara lebih adil dan saksama tanpa meminggirkan negara miskin. Akhir sekali, daripada perspektif agama, industri ini wajib ataupun perlu mengambil berat dan mengambil kira status halal dan keselamatan ramuan vaksin itu sendiri. Usaha untuk menghasilkan vaksin ini sebenarnya perlulah menepati maqasid syariah yang mana mementingkan dalam memelihara nyawa manusia. Beralih pula kepada analisis pihak keempat iaitu pengguna ataupun masyarakat awam. Sebagai penerima akhir, perspektif pengguna dinilai melalui 4 dimensi ataupun 4 aspek bagi melihat bagaimana isu vaksinasi ini memberi kesan langsung kepada kehidupan manusia. Pertama, dari sudut kesejahteraan, matlamat utama pengguna adalah untuk mendapat perlindungan daripada penyakit berjangkit. Pengambilan vaksin ini amat penting bagi mengurangkan risiko komplikasi kesihatan yang teruk serta mengelakkan kematian. Keduanya pula, dari aspek autonomi, pengguna mempunyai hak mutlak untuk memilih sama ada mahu menerima vaksin ataupun tidak. Namun, untuk membuat pilihan yang bijak, mereka memerlukan akses kepada maklumat yang tepat, sahih dan telus sebelum keputusan dibuat untuk memilih vaksin tersebut. Seterusnya ialah dimensi keadilan. Daripada perspektif ini, semua individu tanpa mengira latar belakang berhak mendapat akses kepada vaksin tanpa sebarang diskriminasi. Demi mencapai keadilan sosial, pihak kerajaan dan pembekal perlu memastikan vaksin disediakan secara percuma ataupun sekurang-kurangnya pada harga yang mampu milik oleh semua lapisan masyarakat. Dan untuk yang terakhir sekali, melibatkan perspektif agama perlulah memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk keputusan pengguna. Majoriti pengguna amat prihatin terhadap status halal dan kesucian bahan yang digunakan dalam vaksin. Oleh demikian, keputusan sama ada mahu menerima vaksin ataupun tidak seringkali dipengaruhi dan disandarkan kepada pegangan serta kepercayaan agama masing-masing. Sebagai kesimpulan dan rumusan akhir bagi pembentangan ini, marilah kita lihat kepada keputusan keseluruhan. Secara keseluruhannya, mendapati bahawa teknologi vaksin mRNA memberikan banyak manfaat yang sangat besar kepada sektor kesihatan awam, terutamanya dalam menepani krisis pandemik global secara pantas dan efektif. Namun begitu, pelaksanaan teknologi ini tidak boleh dilihat dari sudut sains semata-mata. Ia perlu diseimbangkan dengan prinsip-prinsip etika teras yang telah dibincangkan sebentar tadi, iaitu melibatkan kesejahteraan, autonomi, keadilan dan juga perspektif agama. Oleh demikian, semua pihak yang berkepentingan, sama ada pihak kerajaan, industri farmaseutical maupun pengguna itu sendiri, perlulah memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan penggunaan vaksin mRNA ini sentiasa dijalankan secara beretika. Dalam masa yang sama, teknologi vaksin mRNA ini amat wajar diteruskan dan walau bagaimanapun, ia haruslah berjalan seiring dengan kawalan yang ketat, ketelusan data yang tinggi serta kerjasama yang erat daripada semua pihak demi keselamatan sejagat. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 9. Terima kasih dan salam hormat. Assalamualaikum.